adik-adik, bersama Kak Izzati lagi pada siri yang seterusnya. Bestnya nak lukis apa hari ni? Hari ni Kak Izzati nak ajak adik-adik cara untuk melukis belalang. Comel kan? Akak nak guna buku Bestnya Melukis Serangga sebagai guideline akak. Kalau adik-adik nak melukis sekali dengan akak perlukan adik-adik untuk menyediakan kertas, pensel dan juga pemadam. Dah ready bahan-bahan tersebut? Jom kita lukis belalang sama dengan akak. Okey, sekarang jom kita lukis belalang. Pertama, kita lukiskan bentuk belalang, yang main body dia. Ujung ni kita tiru sikit. Kemudian kita buat kaki dia. Ada 2 Z. Dan last kali kita tambahkan muka dan juga sesungut dia. Senang je kan kita lukis belalang dengan Kak Izzati tadi. Kalau adik-adik suka video tutorial melukis macam ni lagi, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kalau adik-adik nak dapatkan juga buku melukis serangga seperti yang akak guna tadi, adik-adik boleh dapatkan buku ni ataupun banyak lagi buku-buku lain dekat website bestnya.com.my. Moga kita jumpa lagi dekat episod yang seterusnya. Bye adik-adik.